Break tak makan. Lepas tu gelabah tak tahu nak break macam mana. Itulah korang tak check dulu sebelum ride. Bila sepatutnya korang tukar brake pad guys? Okay, biasa dalam highway korang akan jarang break sebab korang tak ada halangan apa-apa. So korang straight je. Kalau dekat dalam bandar, korang akan guna brake yang sangat banyak sebabkan korang nak seleko, nak U-turn, mungkin korang nak pakai traffic light. So pakai brake yang sangat banyak guys. Biasa brake pad third party akan menggunakan 4 hingga 6mm. Tapi kalau Sportfly gunakan 6mm guys. Bila korang pakai sampai 3mm, kira dah selamat lagi lah. Bila dah 2mm dan ke bawah, uish, itu dah bahaya guys. Cek korang punya brake pad dan tukar dengan cepat kalau dah sampai 2mm guys. Tak pun tanda-tanda untuk korang nak tahu brake pad korang dah haus ke belum, iaitu korang bila brake, dia akan rasa jarak yang lebih panjang guys. Contoh kan, korang brake, bila brake ke depan sikit, dah confirm haus guys. Okay, bila korang dah confirm dah haus, dia punya pad ni guys akan langgar kat korang punya brake disc. So brake disc korang kemungkinan akan calar dan dia akan melengkung guys. Itu adalah tanda-tanda brake pad korang dah haus dan boleh merosakkan brake disc guys. Okay, bagi siapa nak dapatkan brake pad daripada Sportfly guys, korang boleh cari dealer berdekatan anda dan tunggu untuk next video. Kita akan bagi tahu lagi tips-tips yang seterusnya guys. Okay, see ya.